Awak datang sini nak tengok siapa? Tengok Aiman Tino. Peminat Aiman Tino. Tengok. Muka gangster minat Aiman Tino. Kami dah sampai Kedah lah ni, dekat Aman Central lah. Tadi diorang nak buat opening. Ada lawak Karox, ada karaoke, ada buat lawak, ada macam-macam dekat Kedah ni. Memang orang-orang Kedah ni sporting. Tapi hari ni kita ada banyak artis-artis yang best. Sekejap lagi kita tengok persembahan-persembahan artis dan siapa yang salah nak kacau. Abang-abang boy, tengoklah abang-abang ni karaoke. Bukan main, suara orang Kedah sedap juga Yang kalau Pak buat lawak tu tak tahulah. Jomlah kita tengok penonton-penonton semua gelak ke tidak dengan lawak-lawak dia orang ni. Sini nak tengok siapa? Hakim Rusli. Akak datang sini nak tengok siapa kak? Ropi. Datang sini tengok Abang Ropi. Tapi tadi kemarin nyanyi lagu Kak Sheila Amin Oh, minat. Minat. Rasa cinta yang ada untuk dirinya hati. Perasaan yang biasa di hati. Okey, kita ada Kak Janatul Syakirin sekarang ni. Kenapa akak boleh masuk sampai backstage ni kak? Kita rasa kita ni special guest kot. Kenapa dia special guest? Kita datang dari KL, mata-mata nak tengok lawak Karox tu. KL beli flight tiket nak tengok lawak Karox tu. Orang-orang Kedah tak mampulah nak lawan kegigihan akak ni. Terima kasih banyak kak. Nampak tak jejaka kegilaan. Orang-orang JB standby next week Kedah paling hebat. Negeri Kedah, negeriku. Lawak Karox Tour mempersembahkan Syuk, Bel Ngasri, Eliana, Irfan Haris, Maya Matahari, Nabila Razali, Emelina, Projector Band, Ayai Ilusi, Adul, serta penyampai Hot FM dan Cool FM. untuk hiburan lawak dan Karox. 25 Februari 2017 di Kilang Petri, Johor Bahru bermula 3 petang. Inilah Lawak Karox Tour.